Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Cikgu siapa? Okay. Jadi awak semua kenal saya lah. Saya pun kenal awak semua. Ya, saya nak minta seorang baca doa boleh? Farid lah, boleh? Nampak macam muka ketua kelas ke? Boleh. Okay. Jadi semua, cuti semua ada buat aktiviti apa-apa ke? Mancing. Olahraga. Berisma. Macam-macam. Kau dengan saya pergi mana tu? Okay. Okay, sebelum saya start kelas, boleh awak tengok keadaan sekeliling bersih tak bersih? Ada sampah tak? Kutip-kutip. Pastikan awak duduk dengan keadaan selesa. Dekatkan kerusi dengan meja kalau boleh. Berdiri tegak. Okay. Siapa rasa yang macam belakang sangat tak boleh nak nampak slide ke apa, boleh ke depan ya? Boleh? Ke okey je duduk situ? Okey je. Khairi okey duduk situ? Okey, baik. Jadi hari ni hari pertama saya mengajar awak semua. Jadi kita belajar bab 1 pasal perkomputeran. Computing. Okay, baiklah. Okay, jadi baik, apa yang awak nampak kat sini? Depan ni. Okay, baik. Tenang. Okay, awak nampak yang pertama, yang depan sekali paling besar ni komputer kan? Awak tahu tak apa contoh-contoh apa dia punya aspek-aspek yang penting dalam komputer ni? Tak tahu, bukan minggu lepas dah belajar dengan Cikgu Amalin? Cikgu Umi dah belajar juga kan? Input, processing, apa tu awak semua tahu? Tahu kan? Okey, siapa kat rumah dia ada IoT? Masuk-masuk rumah je, hello Alexa, open the light. Siapa ada? Tak ada? Ada Siri. Telefon dia sekarang siapa yang 5G? Okay. Okay, semua tu contohlah dekat depan ni macam ni, electric car. Semua ni AR, VR, Alexa ni semua ni contoh-contoh inovasi dalam sistem perkomputeran. Okay, contoh-contoh software application ni kat sini. Awak boleh nampak apa kat sini? Okay, contoh bagus. Awak semua ni memang bagus. Ini contoh ni macam software application untuk kita mengedit, edit dokumen, edit video. Itulah contoh software application. Yang bawah ni adalah contoh-contoh penggunaan komputer. Macam TikTok. Yes ya? Ini Adobe. Okay, Adobe. Ini dia punya logo utama dia lah. Okay. Jadi awak semua tahulah kan pasal komputer. Okey, baiklah, ini adalah nanti saya nak ceritakan pasal awak tentang jenayah-jenayah cyber. Jadi sebelum tu saya nak awak tengok satu video pendek lah berkenaan The Unseen Enemy. Saya start ya. Okay, faham tak video ni?
Dia menceritakan bagaimana dia punya data-data semua boleh dicuri lah macam gitu kan. Okey, baik. Saya teruskan kepada bab 1.1 komputer dan impak. Okey, jadi awak semua tahu teknologi sekarang kan semakin lama semakin pesat. Jadi perkembangan ini mengubahlah cara-cara kita belajar. Daripada dulu kita kan hanya menulis guna buku, jadi sekarang kita ada tablet, kita ada komputer. Kita sekarang ni macam senang lah kita nak mengajar lah kan. Mengajar, belajar semua senang. Sekarang pun kalau kita nak bekerja ke berniaga semua hanya dalam talian. Semua dalam hujung jari je. Jadi walaupun banyak kebaikan yang kita dapat ni, terdapat juga penyalahgunaan kepada orang-orang yang tak bertanggungjawab lah. Dia salah gunakan internet, salah gunakan capaian semua. Contoh istilah yang senang lah orang nak tahu. Contoh istilah dia adalah borderless world. Maksudnya jenayah sekarang ni boleh dilakukan di mana-mana saja. Orang tak tahu siapa yang jahat sebab kita pun tak nampak kan. Okay, contoh-contoh jenayah cyber. Kat depan ni kita ada serangan virus, ada hacking, pengodaman, ugutan, penipuan, pornografi dan pelanggaran hak cipta. Okay, baik. Seterusnya saya akan sambung kepada kesan inovasi dalam perkomputeran. Ada dua lah. Biasanya kalau kesan kita ada dua lah kan, kesan positif dan juga kesan negatif. Kalau untuk kesan positif dekat sini kita ada 4. Jadi kita go through satu-satu. Okay, baik. Yang pertama, kesan inovasi dalam teknologi rangkaian. Ini bagaimana internet tu boleh tercipta lah. Macam pada peringkat awal, pada zaman dulu-dulu kala, komputer ni dia bukan macam sekarang lah, dia stand alone. Maksudnya apa-apa semua aktiviti dalam satu komputer tu je. Maksudnya kalau kita nak hantar file kepada orang ramai, kita macam sekarang kita boleh hantar melalui WhatsApp je kan, boleh hantar kat internet mana-mana. Tapi kalau before ni, nak tak nak kita kena ada pendrive juga. Pendrive, hard disk semua untuk hantar, untuk masukkan semua data peribadi tu dalam hard disk dan bagi kepada orang lain. Okay, baiklah. Okay, untuk sekarang ni kita dah ada LAN, kita ada WAN. LAN tu adalah Local Area Network, di mana LAN ni dia hanya berpusatkan dalam satu tempat je. Macam contoh dalam kelas ni. Kalau awak connect dengan Wi-Fi, awak connect dengan satu Wi-Fi dan awak kongsi ke ramai-ramai. Macam gitu. Kalau untuk Wide Area Network ni, WAN, dia lagi besar. Maksudnya macam dalam sistem perbankan, kita tak dalam kelas ni je kan, kita satu negara macam gitu kan. Okay, baik. Seterusnya, inovasi dalam teknologi storan. Ini macam tadilah hard disk ni. Okay, IBM ni adalah International Business Machine Corporation. Dia adalah satu syarikat di satu company di Amerika Syarikat yang terkenal dalam perkembangan inilah apa nama teknologi storan. Okay, daripada mereka ni bertungkus lumuslah untuk memastikan dunia ni sentiasa berkembang. Daripada hard disk ke floppy disk ke optical disk, pendrive, dan zaman sekarang ni kita hanya pakai cloud storage. Maksudnya even kalau kita macam beli telefon baru, beli komputer baru, sekarang kita hanya boleh backup je kan. Okay. Next. Inovasi dalam sistem pengoperasian. Okay, ini adalah contoh operating system untuk server kita. Dia mengawal semua operasi dalam telefon kita. Tak semestinya dalam komputer. Dalam telefon kita pun sekarang dah ada OS lah. Macam zaman dulu, kalau kita pakai iPhone BlackBerry ni, apa kita boleh buat? Hantar WhatsApp. Betul. Kita hanya boleh hantar mesej, kita hanya boleh call. Bolehkah kita buat TikTok dalam ni? Bolehkah kita buat live streaming? Okay, telefon yang baru ni kan, sama-sama sekarang ni ada 5G semua. Kita macam tu kan. Okay. Yang terakhir, perkembangan sistem dalam talian. Jadi macam zaman sekarang ni, inovasi sekarang ni dah ada banyak sistem. Contoh sistem e-perbankan macam MAE ni, e-dagang, Shopee, hiburan, kita boleh main game semua. Lepas tu e-pembelajaran, e-kerajaan. E-kerajaan ni contoh sistem lah, bukannya duit kita dapat macam tu .
Dia punya sistem. Okey, baik. Okey, kita teruskan kepada kesan negatif dia. Kesan negatif dia satu je, jenayah cyber. Tapi jenayah cyber ni besar, bukannya kecil. Dia menyeluruh semua kan. Okey, dia adalah satu penyalahgunaan teknologi yang merosakkan, mencuri atau mengubah data dalam sistem komputer yang mana ianya akan merugikan mangsa. Okey. Dia terdapat dua jenis jenayah cyber, di mana yang pertama dari perspektif pengguna dan juga daripada perspektif keselamatan negara. Ini adalah contoh-contoh kat depan lah. Contoh untuk perspektif pengguna ni, contohnya penipuan, pembulian cyber, penipuan email. Semua awak tahu lah kan pasal bawah-bawah ni kan? Pernah melalui ke? Dapat email yang meragukan ke? SIM card? Itu kena scam lah. Kan? Betul. Dia kata free, tahu-tahu kena bayar setiap bulan semua kan? Okay, daripada perspektif negara pula, contoh ni macam serangan pengganas cyber terhadap infrastruktur kritikal negara seperti sistem kerajaan, sistem kawalan trafik udara, sistem penjaraan elektrik dan sebagainya lah. Ini contoh macam sekarang lah kan ada kita hangat dari macam hacker-hacker dekat Malaysia ni, dia pergi serang Israel sana. Pernah dengar? Saya pun tak berapa nak tahu sangat, tapi saya tahulah. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh-contoh jenayah cyber. Dia lebih kurang sama macam video awak tengok tadi. Dia macam hacker ni, dia hantar email yang dia dah siapkan dalam tu ada virus. Jadi dia hantar email tu pergi ke semua orang punya akaun email lah. Jadi orang mana yang dia tertipu, dia kata macam macam laman web ni macam okey je kan. Jadi dia tekan, tak tahu tu virus. Macam gitulah kan dia punya contoh. Okay, seterusnya saya masuk dalam etika dalam pengkomputeran. Baik, etika ni apa? Contoh-contoh yang awak tahu pasal etika ni, mesti semua benda perkara yang pasal perkara yang baik lah kan, aktiviti yang baik. Okey, etika ni adalah standard, etika yang dekat depan ni adalah standard panduan yang awak boleh tengok. Contoh yang pertama, dilarang menggunakan komputer dengan niat untuk membahayakan orang lain. Contoh aktiviti dia macam kita guna komputer untuk cipta satu perisian virus dan sebarkan virus tu untuk tujuan merosakkan atau memanipulasikan data atau fail pengguna. Ini adalah contoh yang tak baik lah, jadi awak jangan buat. Yang kedua, dilarang menggunakan atau menyalin perisian orang lain tanpa kebenaran. Contohnya, contoh aktiviti yang tak beretika, melakukan salinan haram terhadap perisian hak cipta tanpa kebenaran penciptanya. Contoh ni macam mana? Macam orang buat video ke, buat lagu. Biasanya kan kalau lagu tu baru keluar, apa? Copyright, betul. Bagus ya Malin. Dia macam lagu bagusnya Laila. Dia macam lagu tu baru je keluar tapi awak macam pernah dengar lagu ni kan. Itu copyright tak boleh. Yang ketiga, dilarang menceroboh ke dalam fail komputer pengguna yang lain. Contoh aktiviti yang tidak beretika, mendapatkan data daripada fail peribadi orang lain tanpa kebenaran. Mengintip fail orang lain atau membaca mesej peribadi orang lain, itu melanggar hak peribadi. Contohnya macam awak tengok kawan awak dekat kerja, macam gitu. Kawan awak tengok buat kerja semua benda, awak siapa-siapa nak tengok gitu. Lepas tu kalau benda tu baguslah. Kalau benda tu tak bagus, lepas tu awak pergi sebarkan ke orang lain. Itu satu contoh aktiviti yang tak beretika ya. Ini jangan buat lagi. Okey, baik, aktiviti yang pertama pada hari ini. Anda akan menerima satu situasi berkenaan penggunaan komputer. Lakukan situasi tersebut di hadapan kelas. Saya panggil lah, saya nak minta 4 orang boleh? Saya minta seorang boleh? Umi boleh? Ke depan Umi? Umi? Ke depan ya? Saya panggil teruslah semua. Belah sini saya tengok macam Zahiri ni macam nampak aktif ni kan hari ni. Sila ke depan. Kurang aktif, jadi dia kena ke depan juga.
Saya nampak Dini Adrana ni macam cantik semacam. Sila ke depan, saya pilih awak. Tak boleh kaya dia. Master ini boleh? Sila ke depan ya. Okay, baik. Saya akan bagi contoh situasi dan kawan-kawan awak kat depan ni, mereka akan lakukan satu situasi dan apa yang awak semua kena lakukan ialah awak kena meneka sama ada mereka ni berlaku satu aktiviti yang beretika ataupun tidak beretika. Jadi, random saya kasih diorang. Beretika tak beretika? Okay. Boleh awak semua tunggu kat tepi, kita seorang-seorang berlakon. Okay. Baca dulu. Awak boleh semua boleh baca. Master ini awak boleh melakukan lakonan awak dulu, boleh? Kan ada phone boleh? Boleh siapa-siapa pinjamkan telefon. Terima kasih Aina. Okay. Kena ikut sekali lah. Okay. Saya tolong awak. Kenapa awak tak kawan? Okay. Boleh je kata cakap macam dia lupa nak log out. Jadi awak tengok dia punya telefon. Okay, baik. Lakonan yang pertama. Boleh bercakap kalau nak cakap. Okay. Awak semua boleh teka ke? Ini contoh yang beretika ke tak beretika? Sebab apa? Betul, sebab dia tengok telefon kawan dia tanpa izin kan. Kalau kawan dia tahu tu contoh macam bolehlah kita nak kata beretika sikit lah kan. Tapi tak baguslah kita tengok telefon orang kan. Apa dia? So contoh kalau kawan dia ada kat situ, dia ada kat situ, dia kata boleh tak nak tengok telefon? Oh boleh tengoklah gitu. Dia still beretika tapi macam kenapa kita nak tengok telefon orang kan? Okay, seterusnya. Umi? Boleh? Saya boleh tolong? Okay. Minta saya punya laptop. Boleh. Okay, itu saja. Okay, dia lakukan watak dia nak tiru kerja kawan dia sebab dia dah dekat. Jadi itu contoh yang beretika ke tak beretika? Sebab apa? Dia tiru, dia plagiat, last minute buat kerja. Betul. Okay, next. Lakonan yang ketiga. Boleh. Sila. Dami je boleh. Bagus video ni, dia tunjuk cara-cara buat ABBM. Bagus TikTok ni. Share ke orang lain. Kena kongsi video ni dekat kawan-kawan saya. Okay, bagus. Jadi contoh aktiviti ni beretika atau tidak? Sebab dia berkongsi. Betul. Okay, bagus. Yang keempat pula, yang terakhir. Semua guna telefon.
Okey. Beretika atau tak? Sebab? Okey, bagus. Okey, tepuk tangan pada kawan awak. Okey, boleh duduk, nanti saya kasih hadiah ya. Okey. Kita teruskanlah. Tapi sebelum tu ada kerja rumah untuk awak. Sebab kawan-kawan awak semua tadi sangat bagus, jadi kita kasih kerja lah. Kerja rumah hari ini, senaraikan dan jelaskan 7 komponen penting bagi etika dalam perkomputeran. Senang je. Saya nak awak senaraikan dan jelaskan 7 tu. Saya bagi contoh lah. 1 je. Boleh, saya nak hands on, tulis. Apa soalan awak ni? 1 buku lah, senang. Janganlah banyak-banyak sangat. Kemas-kemas. Saya bagi 1 contoh kejujuran. Jadi yang lain tu awak kena cari sendiri. Ambil lah juga, tapi saya nak 7 lah. So masuk kejujuran tu 7. Saya sambung dengan tajuk yang terakhir, keperluan keselamatan data dalam rangkaian komputer dan langkah keselamatan. Okay, baik. Yang pertama adalah encrypted email. Maksudnya ni, contoh kalau awak hantar email hantar email lah dalam Gmail awak. Awak yakin ke awak punya email tu secure, selamat? Yakin? Awak yakin ke macam tak ada orang ketiga yang boleh tengok awak punya email? Yakin? Sebab awak contohlah kalau awak ni CEO, awak ni orang-orang penting yang selalu hantar macam apa? Dokumen yang sulit. Awak yakin ke macam tak akan ada orang yang akan cuba hack untuk nak dapatkan fail tersebut? Akan ada kan? Jadi ini adalah salah satu contoh. Kita boleh sulitkan email kita supaya orang akan suka nak akses kita punya email tu. Contoh kita boleh guna search Gmail lah daripada Google Chrome. Dia boleh hantar email yang kita sulitkan kepada sesiapa saja. Baik, yang kedua ialah double verification. Siapa kat sini yang telefon dia sekarang dekat dia punya akaun semua banyak guna ni? 2 pengesahan. Dia kata ni. Function tak? Function kan? Jadi dia macam, okey kat sini maksudnya awak biasanya masukkan kata laluan. Lepas tu awak ada lagi double verification, kata laluan yang lain lah kan. So maksudnya bila hacker ni dia nak hack awak punya Telegram situ. Biasa Telegram lah kan kena hack. Lepas tu dia dah masukkan kata laluan, tapi dalam masa yang sama tiba-tiba even dia dah boleh masuk kata laluan tu, dia boleh hack, tapi ada lagi pengesahan yang lain yang dia kena buat. Tapi dia tak tahu. Jadi dia akan menyukarkan kerja dia lah. Maksudnya dia tak dapat nak hack awak punya Telegram. Ya betul, dia ada authenticator. Memang dia akan menyusahkan kita sebab kita kena banyak kali, tapi itu baguslah untuk keselamatan kita. Okey. Yang seterusnya, kata laluan. Ini adalah yang paling umum lah kan. Semua orang tahu pasal kata laluan. Okay, baik. Rasanya senang ke nak hack password macam gitu? Senang? Cikgu dah tunjuk dah. Memanglah ini saya dah tunjuk. Kalau awak tak tahu kan. Rahsia. Ini adalah rahsia, tak boleh bagi tahu awak. Okey, ini adalah satu lapisan pengesahan keselamatan yang utama. Bagi menghalang data dari mudah diceroboh, pemilihan kata laluan macam ini sangatlah penting. Okey, contoh kalau kita nak buat satu kata laluan yang kuat, yang baik, kita mesti ada gabungan huruf, simbol, nombor, iaitu antara 8 hingga 12 aksara. Boleh bagi contoh? Selain depan ni. Okay, baiklah. Bahaya. Ini aktiviti kita yang kedua. Saya nak awak dengan rakan-rakan dekat sebelah awak je. Tak ada rakan, awak boleh gabung dengan dia. Kesian dia seseorang. Khairi boleh dengan ni? Dengan Ani ya? Awak boleh bertiga lah. Boleh. Ani nak dengar Fahmin ke? Tak boleh ya? Lelaki perempuan tak boleh?
Okey, dekat kertas awak, saya nak awak cerita satu password, satu kata laluan yang awak rasa paling kukuh lah. Terpaling kukuh. Jadi saya akan test awak punya password, sama ada kukuh ataupun tidak. Ikut kriteria yang tadi dah sebut, ada apa? Mesti ada huruf besar, huruf kecil, nombor, simbol. Pastikan maksimum minimum 8, maksimum 12. Kena hafal password awak. Jangan main buat tapi tak hafal. Password yang susah ya, jangan orang boleh agak. Awak hafal? Boleh hafal? Sure? Bagus. Ni? Dua. Dah? Jangan tengok, rahsia ni. Okey, sorry lah, maafkan saya. Password Gmail? Boleh? Dah berapa minit? Boleh? Hafal Awak cipta password awak, takkan awak tak hafal? Nanti? Okey. Hafal? Bagus. Siapa yang dah siap? Siapa yang nak volunteer dulu? Bolehlah set pada sana, kita set pada sana. Hujung sana. Ke sini, seorang. Masukkan dulu password awak. Bagi saya sini. Bagi saya sini kertas ni. Kenapa tu je selalu saya kata? Saya kena check jugalah. Tak cukup 8, cikgu. Salah sekejap. Shift. Okey. Betul ni pasal awak? Betul? Tak boleh ubah dah. Okey, tepuk tangan, tepuk tangan. Kawan awak dah cuba yang terbaik. Tapi sayangnya 6 minit je. Okey, aku pula yang belakang dia, boleh ke depan seorang. Bawa sekali passwordnya sini. Passwordnya? Saya nak tengok. Ada ingat dah? Ya. Kalau ada lampu ni tak caps lock. Wah, hebat. 5 tahun. Oh, 400 tahun. Okey, terima kasih, tepuk tangan. Next. Boleh? Boleh beratur ke seorang-seorang wakil-wakil? Senang sikit. 34 tahun.
Okey. Ya. Buku. Tumpang? Tumpang belajar Laila. Sekejap ya. Cukup 12 ke ni? 12 ke lebih? Kalau lebih kita tak nak markah. Tolak, okey. Okey. 34 tahun. Next. Oh, 34,000. Kalau dia menyala, dia caps lock. Ni. Ni caps lock. Maaf ya, saya pinjam. Cukup 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Padam. Okay, next. 2,000. Next. Kena 12 ya, maksimum. Aduh. Wah. Betul tak 12? Okay, next belakangnya. Boleh standby. Nak standby. Tak lebih ke? $34,000. 34,000. Okey, boleh. Dah. Okey, duduk. Kasih ya. Sama. Dia kebanyakan ada 3 orang ya yang sama 34,000 tahun. Tapi yang paling password yang paling senang orang nak hack lah kan daripada kepada Amalina Aimi. Kena improvise lah passwordnya. Jadi yang paling lama nak kena hack ni kumpulan Zuhairi 400 tahun, 400,000 tahun. Saya pun tak mahu nak sebut tangan. Ada hadiah je. Ada makanan yang semua dapat. Jadi tapi ini khas untuk mereka lah. Okay. Tahniah. Awak semua dah melakukan yang terbaik. Dah habis. Terima kasih. Okey, sebelum tu siapa boleh rumuskan? Aina, okay, boleh bangun. Okey, hari ni kita nak belajar pasal buat komputer. Lepas tu kita belajar pasal kesan positif dan negatif inovasi dalam komputeran. Okay, lagi. Jenis-jenis cyber. Lepas tu kita ada belajar juga contoh-contoh perilaku yang beretika dan tidak beretika. Dan hari sekali kita belajar tentang keperluan keselamatan data dan langkah-langkah keselamatan
Okay, semua dengar apa yang nak kata? Okay, bagus. Jadi kalau kawan-kawan awak tanya, siapa-siapa tanya, awak boleh jelaskan tak apa tu kesan-kesan inovasi, kesan positif, kesan negatif dekat kawan-kawan awak? Awak boleh bezakan tak perkara aktiviti yang beretika dan tak beretika? Boleh bagi contoh lagi? Apa yang beretika, apa yang tak beretika? Okey, tu yang tak beretika lah kan? Okey, bagus. Lagi? Okey, bagus. Share. Sekarang dekat WhatsApp status dah boleh reshare semua kan? Contoh yang tak beretika pula? Yang pelagiat. Okey. Tak kerja orang lain. Okey. So, lepas ni kalau kawan-kawan awak tanya lagi, langkah keselamatan untuk menjaga data peribadi awak boleh jelaskan? Password awak dah boleh tukar yang baru lagi ya? Tukar kepada password yang lagi kukul lah lepas ni. Okay. Okay, sampai itu saja saya punya pengajaran untuk awak. Terima kasih kerana bagi perhatian dan aktiflah dalam kelas saya ya. Tapi sebelum tu, disebabkan awak bagi perhatian, saya bagi awak jajan lah. Ada banyak. Mana? Macchiato. Seorang satu dapat, semua dapat. Boleh tolong seorang? Share kan. Bawa dari rumah. Tolong saya buka. Tadi yang rumuskan tadi Aina Syahdan. Nanti awak claim kat saya aiskrim. Kalau awak nak, awak boleh datang juga. Nanti awak datang dengan Aina Syul. Susahlah, boleh tolong? Bagi doktor. Okey. Okey. Terima kasih semua.